Langgan saluran YouTube kami, ikuti Facebook kami, lawati laman web kami. SQL account adalah perisian perakaunan pertama yang sedia dengan borang SST 02. Mari kita bekerja melalui sistem untuk tetapan mudah dan pematuhan kepada borang yang rumit ini. Sekarang mari kita cuba memproses borang pemulangan SST baru di mana dalam pangkalan data ini kita telah memasukkan beberapa invoice. Pergi ke SST return baru. Untuk proses kali pertama, anda boleh masukkan butiran anda. Sebagai contoh, nama, nombor kad pengenalan, contohnya 56101010, destinasi, nombor telefon dan klik pada proses. Klik pada SST02. Dalam borang SST02 ini, pastikan semua keterangan ditulis dalam huruf besar. Dalam SQL account, walaupun penyelesaian kod tarif anda simpan dalam huruf bukan blok, semasa proses SST02, SQL akan menukar secara automatik semua penerangan kepada huruf blok. Untuk mana-mana lajur yang tiada apa-apa untuk diisytiharkan, pastikan isi dengan sifar dan bukannya kosong. Mari kita lihat pada borang SST02 bahagian A. Nombor 1 ialah ID cukai jualan syarikat anda dan ID cukai perkhidmatan. Nombor 2 ialah nama pendaftaran syarikat anda. Nombor 3 ialah tempoh bercukai sebagai contoh dari bulan September hingga akhir bulan Oktober. Nombor 4 adalah tarikh akhir untuk penyerahan. Sekarang mari kita beralih ke borang SST02 bahagian B1 cukai jualan dan perkhidmatan. Nombor 5 adalah nombor item. Sebagai contoh, 1, 2, 3. Nombor 6 adalah penerangan kod tarif. Pastikan ia dalam huruf besar. Nombor 7 adalah kod tarif. Nombor 8 adalah nilai barang kena cukai. Nombor 9 adalah perkhidmatan atau barang yang ditarik balik untuk kegunaan peribadi. Nombor 10 adalah nilai perkhidmatan kena cukai. Bahagian B2, 11A adalah barang kena cukai pada 5%. 11B adalah barang kena cukai pada 10%. 11C adalah perkhidmatan atau perkhidmatan yang ditarik balik untuk kegunaan sendiri. 11D adalah kad kredit yang tidak relevan. Nombor 12 adalah jumlah nilai cukai yang perlu dibayar. Nombor 13 adalah sebarang pelarasan untuk CN atau kontra. Nombor 14 adalah cukai yang perlu kita bayar selepas pelarasan. 15, adakah terdapat sebarang penalti? Jika ya, berapakah kadar tersebut? Dan nombor 16 adalah jumlah yang perlu dibayar termasuk penalti. Bahagian C, nombor 17 bercakap tentang jualan petroleum. Bahagian D bercakap tentang jualan yang dikecualikan daripada cukai jualan. Nombor 18A adalah jualan ekspor, jualan kawasan khas dan jualan kawasan ditetapkan. Nombor 18B1 dan B2 adalah kelas orang di bawah jadual A dan jadual B. Nombor 18B3, lajur 1, 2, 3 bercakap tentang jadual C 1, 2, 3, 4 dan 5. Nombor 19 adalah pengecualian pembelian di bawah jadual C1 dan C2. 20, pengecualian pembelian di bawah C3 dan C4. 21, pengecualian pembelian di bawah C5. Bahagian F adalah mengenai pengisytiharan. Sekarang mari kita lihat senarai SST. Dalam senarai SST ini, anda boleh dengan mudah menapis jika terdapat sebarang kesilapan pada kod tarif atau kod cukai yang salah ditetapkan. Mari kita lihat senarai SST. Pilih tempoh bercukai anda, klik pada terapkan. Dalam senarai SST ini, anda boleh dengan mudah memanggil. Katakan saya mahu melihat mengikut kadar cukai, saya hanya perlu mengaktifkan kadar cukai dan saya juga mahu menyemak kod tarif, hanya aktifkan. Setelah anda mengaktifkan semua lajur yang anda mahu, anda juga boleh klik kanan pada mana-mana tajuk. Pergi ke jadual pangsi. Dalam jadual pangsi ini, anda boleh melihat apa-apa jenis data yang anda ingin lihat.
Saya buat contoh, saya buat berikat kod tarif saiz mengikut kadar cukai. Jadi saya boleh tahu dalam kod tarif ini saya ada 172,000 dalam 10% dan dalam kod tarif 5,100 terdapat 5,004 dalam 5%. And then Ain Pindasi ada 176,000 tanpa menetapkan sebarang kadar cukai. Seksian seingko Benggetai lebih lanjut Toto ini, itu boleh tutup jadual pangsi ini dan taib 5,100 dalam carian. Jadi sistem akan memaparkan semua kod tarif dengan 5,100. Seperti yang anda lihat, anda hanya menetapkan 2 invoice dengan 5% dan terdapat 3 kesilapan dalam menetapkan kod cukai SE, SEC1 dan SEC3. Jadi, anda boleh klik 2 kali kembali ke transaksi tersebut untuk mengubah suai. Kes SST Rusi perpuluhan dan kosumi, cukai perkhidmatan perlu dibayar apabila pembayaran diterima. Mari kita lihat entry berganda dalam invoice jualan untuk cukai perkhidmatan. Kakak didebitkan pada penghanda N Alpha yang Beta dan dikreditkan suara akaun jual warna RM1,000 dan kredit RM60 kepada cukai tertunda SST. Setelah pembayaran dibuat, proses kitaran kedua SST anda, seperti yang anda lihat RM60 telah dibayar. Mari kita lihat ledger untuk akaun cukai tertunda SST. Seperti yang anda lihat, invoice dikeluarkan pada 5 hari bulan Oktober dan RM60 diposkan ke akaun cukai tertunda SST ini. Dalam hari bulan November, pembayar diterima. Oleh itu, RM60 dikembalikan semula ke akaun cukai tertunda SST ini. Akhirnya baki tempatan akan menjadi sifar. Syarikat yang tertakluk kepada kedua cukai jualan dan perkhidmatan semasa proses SST, SQL akan menjana 2 borang berasingan untuk cukai jualan dan cukai perkhidmatan secara automatik. SQL juga akan menjana SST untuk kedua-dua cukai jualan dan perkhidmatan dalam 1 borang. Oleh itu, ini lebih mudah untuk pemeriksaan dalaman. Langgan saluran YouTube kami untuk video terkini. Ikuti Facebook kami untuk kemas kini terbaru. Pergi ke laman web kami untuk laporan dan panduan. Ia sangat mudah.